Assalamualaikum guys. Okay, kembali lagi dengan video unboxing dan juga review bersama M Entertainment. Hari ni aku nak unboxing model Hot Wheels mainline, okay, iaitu kereta McLaren P1 ya guys. Okay, so yang ni aku dapat McLaren P1 yang color biru muda. Okay, so tengoklah, memang nice and simple je design dia, tapi memang cantik lah. So kat sini kita boleh tengok memang detailing Hot Wheels bagi pun quite nice lah guys. Okay, so aku beli pun taklah mahal pun, RM10.90 je aku beli dekat Ali-Class Gadget. So jom kita unbox and keluarkan kereta ni lah. Alright, so itu dia guys. Okay, aku dah keluarkan daripada box dia. Okay, so jom kita tengok sikit latar belakang kereta ni. Okay, so McLaren P1 ni adalah sebuah kereta hybrid hypercar. Okay, dia dah launch pada tahun 2013, so dah lama lah guys. And juga kereta ni diconsider as sebagai Holy Trinity bersama dengan Ferrari, LaFerrari dan juga Porsche 918 ni guys, 918 Spider. So kereta ni didatangi dengan enjin 3.8 twin turbo V8 engine yang digabungkan dengan elektrik motor yang mengeluarkan sebanyak 903 horsepower. So memang besar lah, memang tinggi guys. So memang powerful, engine yang sangat powerful. And kereta ni dia boleh cut 0 ke 100 dalam masa 2.8 saat. And juga dia boleh cecah top speed selaju 350 km/h. Tapi atas highway Malaysia mungkin susah lah kan. Okay, tapi atas track Sepang maybe boleh lah kot try untuk push top speed. Okay, so McLaren P1 ni dia memang track focus. Okay, so dia bina design, okay, engineering dan segalanya dibina memang untuk track focus, tapi boleh bawa atas road legal. Okay, so dia datang dengan sistem drag reduction system, DRS dan juga iPass, instant power assist. Dan juga kereta ni sangatlah ringan. Okay, seberat 1490 kilo je, sebab dia banyak kit custom carbon fiber dia. And juga dia punya chassis pun adalah carbon fiber monocoque. Okay, so itu membuatkan kereta ni sangatlah ringan di atas track. So ditambahkan dengan enjin yang sangat powerful tu, memang power lah. Alright, so kalau korang tengok kat sini, okay, so kereta ni dia McLaren P1 ni dia adalah limited edition. Hanya ada 375 unit je kat dunia. Okay, so kalau kita tengok kat kereta ni pun, korang tengoklah dia punya design body kit dia. Okay, memang nice, sangat cantik. Aku memang suka design McLaren, dia memang unik. Okay, lain daripada lain, dia macam Lamborghini lah guys. So dia ada dia punya identity dia yang tersendiri, so yang tak ada dekat kereta lain. Okay, so memang nice lah. Okay, design dia memang cantik and memang sangat unik lah. Okay, so menyebabkan McLaren P1 ni pun macam aku cakap tadi, dia hanya ada 375, memang rare lah. Yang menyebabkan memang kolektor diecast memang suka untuk collect McLaren P1 ni. Okay, kalau kita tengok dia punya side tepi, okay, sangat lawa. Okay, belatas dia sangat cantik. Seriously, memang nice guys. Okay, aku pun terserempak je dengan kereta ni, so aku macam terus tergoda and aku terus belilah. Okay, dengan harga pun taklah mahal pun, RM10.90. And juga kereta ni guys, dia ada satu lagi version, iaitu P1 GTR, iaitu dia memang track version, yang mana enjin dia menghasilkan 986 horsepower. So lebih powerful lah. So yang tu yang memang hanya boleh dipakai atas track sahaja, dia bukan road legal. Alright, and kalau kita tengok kat sini, korang boleh tengoklah dia punya GT wing dia yang sebesar alam ni. Okay, so dia adalah apa tu panggil, wing yang hidup lah guys. Okay, so dia based on kalau korang tekan speed, cecah certain speed, wing tu dia akan auto naik untuk bagi lebih aerodynamic lah, and juga downforce untuk kereta lah. Alright, so memang bila digabungkan dengan
GT Wing yang besar ni. Okay, dia bukan GT Wing guys, dia memang just dia punya wing biasa je lah, tapi dia size dia agak besar juga. Okay, so dia support downforce memang besar, yang membuatkan kereta ni dia extra grip lah atas track. Okay, alright, so kita tengok sikit hasil yang Hot Wheels buat. Okay, kita tengok dia punya colour sangat nice. Okay, colour biru laut, biru muda ni, dia metallic. Okay, metallic blue, and memang berkilat guys. Okay, sangat berkilat, serius lawa gila colour dia. Tak tahulah kot ada orang tak minat colour biru ke. Okay, tapi aku memang nampak colour ni unik lah. Okay, biasanya kita main dengan kereta warna hitam, kereta warna putih. So sekali kita ambil kereta yang colour-colour dia yang lain daripada yang lain. Okay, so itu dia guys. Serius lawa guys, memang cantik. Kita tengok dia punya body kit yang Hot Wheels laksana pun sangat nice. Okay, sekejap aku try fokus dulu. Okay, aku try fokus. Okay, bagi nampak. Alright, so ni side tepi lah, korang boleh nampak. Memang nice lah. Untuk harga RM10.90 bagi aku worth it lah juga. Okay, tak adalah mahal sangat. So, kita tengok dia punya colour. Okay, dia punya colour memang nice tau. Kalau bawah lampu dia jadi macam blue pearl sikit tau. Dia macam ada putih-putih pearl tu. So memang lawa guys. Okay, so belah depan kalau kita tengok dia punya bumper hadapan dia memang nice. Dia macam ikan jerung pun ada guys. Okay, kalau macam Lamborghini, kita lebih kenal Lamborghini sebagai bull kan. So yang McLaren ni kalau tengok dia punya depan dia nampak macam ikan jerung. And kalau korang tengok ni, okay, so engine McLaren dekat belakang. Okay, so atas ni adalah dia punya air vent, air scoop tu. Okay, untuk cooling system. And dekat bonnet depan ni pun dia ada air scoop, tapi supposedly dia open lah. So kalau air mengalir ke apa, supposedly dia akan terus keluar lah. Okay, so tapi Hot Wheels tak adalah dia buat detail macam tu. Okay, tapi kalau kereta yang sebenar memang dia open, dia berlubang ya guys kat situ. So kalau hujan ke apa ke, air dia akan terus masuk, and dia akan terus, orang kata dia terus mengalir keluar kat dia punya bumper depan. Alright, so kereta ni memang banyak dia punya air vent dia. Okay, semua tu ada memainkan peranan. Dia bukan untuk orang kata aesthetic look semata-mata. Okay, semua memainkan peranan. Alright, so kalau kita tengok kereta ni pun dia dual tone je. Okay, warna biru muda and juga warna hitam. So nice, dengan rim dia pun hitam. So dia tak ada banyak sangat colour. Dia nampak lebih premium and lebih cantik lah guys. So kat sini korang tak nampak sangat lah dia punya interior dalam dia. Okay, sebab cermin dia pun agak tinted. So jom kita tengok belah side hadapan. Kita tengok dia punya bumper, korang tengok memang lawa guys. And detail lampu so nice lah. Biasa kadang Hot Wheels lampu pun dia orang tak nak cat, so dia letak lampu pun color body. So yang ni nice lah guys. At least nampak lah kereta tu cantik sikit lah. Okay, so thumbs up lah. Okay, and then ada logo McLaren dekat bonnet hadapan tu. Okay, alright, dia punya front lip. Okay, dia punya side skirt, korang boleh tengok lah. Supposedly yang hitam-hitam ni adalah carbon fiber lah. Dia punya skirting, punya lip apa semua adalah carbon fiber. Tapi of course lah Hot Wheels kan. So dia punya roda pun nice. Okay, dia berputar cantik je. Rim dia pun lawa guys. Okay, kita tengok belah belakang, lampu tail light dia cat merah, so nice. Okay lah. And kalau korang tengok dekat-dekat, okay, korang boleh nampak dia macam material carbon fiber tau guys. Okay, so nice lah guys. Ini aku thumbs up lah dekat Hot Wheels. So thank you lah. Okay, and then exhaust dia tu, okay, dengan wing dia. So supposedly wing dia boleh naik dan turun secara automatik lah. Tapi sebabkan ni Hot Wheels tak adalah dia naik turun kan.
And kita tengok dia punya diffuser. Okay, splitter belakang. Okay, undercarriage dia kosong, tak ada sebarang detail. Okay, and dia punya roda of course lah plastik lah, dia bukan Hot Wheels premium. Okay, so far bagi aku sangat nice lah guys. Okay, so kita tengok laju guys. Okay, so roda dia pun cantik, tak ada sangkut. Maybe boleh buat rim swap. Okay, wheel swap tu maybe boleh masuk rim yang macam kita ingat Tech G, something like that lah, brand-brand rim kat luar tu boleh tukar dia punya wheel. Aku rasa lagi handsome lah kereta ni, serius akan handsome lah. Cuma tu lah wheel lagi mahal daripada harga kereta lah. Okay, tapi tak apa, it's up to you. Okay, you guys adalah collector, so terpulang lah korang nak buat apa kan, korang nak custom ke apa kan, korang nak repaint kereta ni pun tak ada issue. Okay, alright, so aku boleh bagi rating tak adalah tinggi sangat. Aku bagi kalau per 10 tu aku bagi 8 per 10 lah guys. Okay, alright, so kalau korang memang peminat hypercar and korang minat kereta McLaren, so boleh korang try untuk grab. Cuma saya ingat aku dia memang ada banyak varian lain-lain colour, tapi dia tak pasti sama ada senang untuk korang hunting ataupun tak. Kalau kata korang susah nak hunting, korang pergi je dekat iClass Gadget. Kat sana memang ada banyak choice. Tapi kalau kata korang tak jumpa, maybe korang boleh try hunting dekat MCOP Mall ke. Okay, InsyaAllah boleh jumpa lah kalau diusahakan. So itu je guys video unboxing malam ni. Kalau korang suka dengan video aku, korang boleh like, comment and share. Kepada viewers, jangan lupa untuk subscribe. So see you guys on the next video. Bye.